Mama, bila kita nak sampai? Minggu depan tak boleh ke, Ma? Halim dalam perjalanan nak ke Kuantan ni. Kamu ni, Lik, lebih pentingkan Masita daripada syarikat. Mak nak kamu datang ke ofis sekarang juga. Ini aja masa yang Halim ada dengan Masita dengan Faiz, Ma. Lagi cepat kita uruskan dokumen, lagi bagus. Apa susah sangat? Patah baliklah. Halim dah lama janji nak bawa dia cuti, Ma. Mak tak kira. Ini lebih penting. Kau patah balik sekarang. Kita selesaikan wasiat ni hari ni juga. Kita patah balik je, Bang. Besok kita pergi, ya? Yalah, Mak. Lagi 2 jam Halim sampai. Faiz! Ayah nak cepat ni. Jangan main-main lah. Faiz. Faiz, jangan bising boleh tak? Papa nak rehat kejap pun tak boleh lah. Apa lagi ni? Ya kita makanlah. Yalah. Papa mandi kejap lah. Kejap lah. Santai situ ya. Halo. Halo? Abang. Faiz dah makan dah? Dah makan dah? Abang dah makan? Awak pergi buat kerja awak lah. Jangan sibuk hal saya boleh? Tahulah saya macam nak cari makan nanti. Saya kena siapkan kerja saya ni. Besok pagi-pagi saya ada mesyuarat. Kenapa degil? Pergi masuk tidur. Pergi! Halo? Okeylah. Kenapa, Kak? Akak tak sedar hati. Kenapa? Akak risaukan Faiz. Akak ingat akak nak balik. Bila? Sekarang? Malam ni juga? Alia boleh tolong wakilkan akak untuk sisi sebelah pagi esok? Boleh.
kena dengan anak awak tu. Makan tak nak. Mandi tak mau. Faiz tu perlu perhatian, bang. Habis tu, awak ingat saya tak ada kerja lain? 24 jam saya nak tengok dia je. Budak macam tu perlukan perhatian, bang. Dia tak minta pun lahir macam tu. Awak salahkan saya ke, Mas? Awak balik ni pun ada sebab, kan? Senang nanti cerita dekat kawan awak. Saya ni tak pandai jaga anak. Saya balik pasal saya risaukan dia. Kalau tak, saya tak balik. Kalau awak betul sayangkan Faiz, Mas, berhenti kerja. Jaga dia sepenuh masa. Berapa kerja awak? Saya bayarlah. Bosan. Dengan laporan macam ni, kita nak bincang pasal perancangan syarikat untuk tahun depan. Halim. Tak perasan ke tadi? Semua orang senyum sinis tengok laporan ni. Tak malu ke? Tak sempat nak siap, Mak. Malam tadi kena jaga Faiz. Masyita kat JB ada meeting. Faiz. Dari dulu lagi Mak dah cakap, Faiz tu banyak menyusahkan kau. Mak tak nak nanti sebabkan Faiz, sebabkan Masita, syarikat ni lingkup. Dia orang tu keluarga saya, Mak. Keluarga apa macam tu? Kalau asyik menyusahkan aja. Patutlah arwah ayah wasiatkan suruh Mak jadi pengurusi dalam syarikat ni. Tak apalah, Mak. Biar Haikal yang buat semua laporan ni. Halim, ingat ni. Syarikat ni 60% saham milik Halim. 30% milik Haikal. Dan 10% milik Halim. Mak tak bolehlah tikai tentang perkara tu, Mak. Masa arwah ayah buka syarikat ni dengan arwah mak saya. Dan selebih 30% tu adalah hak milik arwah mak saya. Halim, maksud Mak, tanggungjawab Halim dalam syarikat ni besar. Bukan Mak pertikaikan pasal wasiat tu. Datin cakap apa? Terpaksalah saya cakap Faiz tak sihat, Kak. Akak minta maaf ya, susahkan Alia aja. Tak kisahlah, Kak. Akak kenapa tak percaya dengan Abang Halim? Boleh jaga Faiz ke tak? Tengok elok je ni. Nasib baik akak balik semalam. Faiz, satu hari suntuk baju dia tak tukar. Makan entah ya ke tidak pun tak tahu. Susah juga kan? Sebelum ni macam mana, Kak? Dah setahun dah dia tak pedulikan kami. Semakin hari akak tengok, semakin dia benci dekat Faiz. Entah apa dosa budak tu kat dia pun akak tak tahu. Mana Halim nak mengaku semua tu. Dia dengan mak dia sempurna, maksum. Tak pernah buat salah langsung. Tapi Abang Halim tu suami akak. Macam mana pula dengan dia? Tanpa Halim, kakak dan keluarga tak ada apa-apa. Tapi Faiz tetap anak akak. Akak sanggup ke kehilangan Abang Halim?